Mai. Granny Cheese Special 2.0. Last dah ni, nak buka dah. Mai. Terima kasih. Selamat berbuka. Laku keras comeback kita apa? Tapi apa hang bukan buat apa pun. Goyang kaki je. Ish, maksud hang ni, Nas. Kasih Chan lah aku nak relax. Nas pun dah terima masak kan? Okey apa? Hei, okey sangat. Air balang air pun habis. Tengok. Semua kata air Katira ke surga kasih sayang kita. Sedap su. Orang belum buka puasa lagi kot. Mana dia tahu sedap? Iyalah. Tak lama lagi nak berbuka dah. Jom, kemas barang. Kaya kita, Nas. Kaya. Kalau dah kaya tu, jangan lupa bayar zakat pula. Alah, zakat fitrah. Berapa ringgit je pun. Oi! Bukan zakat fitrah je. Kalau dah kaya meniaga ni, zakat perniagaan pun kenalah bayar juga. Oh, ya tak ya juga. Nas. Kita ni baru je nak mula buat duit balik. Hutang bank kedai kita tu pun nasib baik masuk hang bijak. Masukkan kita bertiga dalam cabutan bertuah sijil simpanan premium bank. Semperit makannya. Menang pula tu. Kan? Tiga-tiga kita menang. Macam mana entah? Ajaib tu Tapi tak merasa pun duit cabutan bertuah tu 3 juta habis gitu je. Buat settle hutang, lepas tu beli terus kedai. Kali ni, kalau kita tak bayar zakat perniagaan, tak apa je kot, no? Jangan apa? Sakitnya. Apa okey? Apa okey? Macam mana? Nas okey, tapi... apa ni? Lani dah kenapa tak nak bayar zakat pula? Kan dah dapat balasan dunia? Apa jangan macam-macam. Apa juga yang selalu cerita kat Nas. Dulu, kita orang susah. Sampailah satu masa tu, apa dapat bantuan zakat. Masa tu, apa berjanji dengan diri sendiri. Satu hari nanti, bila kita dah beli ayam, abang janji. Abang pula nak jadi penyumbang zakat. Kita tolong orang lain pula. Abang nak give back. Takkan apa dah tak ingat? Saja je nak test hang Nas. Terornya apa berlakon? Ui, risau dah Nas. Ingatkan dah buang tebiat ke apa ni? Dah lah tak erti makan pedai. Boleh pula nak enjoy lah. Tak nak bayar zakat lah. Gocah. Nas ingat kena telefon Dian dah tadi. Minta maaf kat dia. Sebab tak percaya, dia kata apa dengan Diana ni? Alien! Esok juga apa bayar zakat. Tahun ni anak baju raya kenapa?